A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa bima fi darani amin ya rabbal alamin. Al-aslu salisu. Al-aslu salisu mula asal yang ketiga. Kainun adalah ia pada bayani pada menyatakan al-hayati wal qudrati. Menyatakan sifat hayah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Di sifat kudrah dan hayah. Wa annahu hayyun qadirun. Wa annahu dan bahawa Allah Ta'ala tu hayyun yang maha hidup, lagi qadirun lagi yang maha berkuasa. Jadi maknanya Allah ada sifat kudrah, itulah sifat yang sifatun azaliyatun ta'asiru fil mumkini inda ta'alqiha bihi ijadan wa au i'daman. Maksudnya sifat yang azali, yang beri bekas pada mungkin pada makhluk ni ketika bertakluk yang sifatnya dengan mungkin, mengadakan ataupun meniadakan. Yang sifatnya Allah Ta'ala mengadakan satu dan meniadakan sesuatu. Wa annahu hayyun, dan bahawa Allah Ta'ala itu hayyun yang maha hidup. Yang antara maknanya sifat yang mana atau sifat al-azali itu lahu la yajuzu adamuha, antara takrif juga lah. Sifat azaliyah, sifat yang azali bagi Allah Taala, la yajuzu adamuha, yang tak boleh ketiadaan sifat tersebut. Maksudnya sifat itulah yang mengesahkan adanya sifat ma'ani pada Allah Taala. Sifat seperti sifat kudrah, iradah dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala itu maha kuasa lagi maha hidup. Hayyun, Jabbarun qahirun, lagi yang Jabbar, yang mengerasi, lagi qahirun, lagi yang bersemua makna qahirun yang mengerasi juga. Cuma Jabbar ni banyak dah takrif kata ulama, maksudnya ada maksud Jabbar ini allazi jabbaral khalqa ala ma aradahu, ialah Tuhan yang mengerasi akan makhluk ala ma aradahu, atas perkara yang Allah ingin kehendaki akannya, tu min amrihi, daripada urusannya ya Allah Ta'ala. Jadi maknanya Tuhan yang menguasai akan makhluk atas apa yang dikehendakinya. Ada juga maksud Jabbar itu Jabiru kulli kasirin, maknanya yang menempelkan setiap yang pecah. Allah Ta'ala menutup segala kekurangan, keaiban. Banyak lagi lah maksud lain. Lagi qahirun, mana juga ghalibun ala amrihi, mana yang menang atas urusannya. Itu juga maksud qahir, yang maksud ini yang menang atas urusannya. Jadi Allah Ta'ala menguasai apa saja Allah Ta'ala nak, urusan Allah pasti akan lulus. La ya'tarihi kusurun wala ajzun. La ya'tarihi, tidak mendatangi akan Allah Ta'ala oleh kusurun, oleh kekurangan, ketiadaan ketidaksempurnaan, wala ajzun, dan kelemahan. Tidak ada datang ketidaksempurnaan ataupun kekurangan dan kelemahan.
wala ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Wala ta'khudhuhu, dan tidak mengambil akan Allah Ta'ala oleh mengantuk, wala naumun, dan tidur, dan tidak juga tidur. Jadi tidak, ini seperti ambil pada iktibas ayat Quran. Wala ya'riduhu fana'un wala mautun. Wala ya'riduhu, dan tidak melintangi akan Allah Ta'ala oleh fana'un, oleh kebinasaan, wala mautun, dan tidak juga oleh kematian. Semua lazim bila kata Allah tu maha hidup, lagi maha berkuasa. Wa annahu dzul mulki wal malakuti. Wa annahu, dan bahawa Allah Ta'ala tu dzul mulki, ialah yang memiliki, ni sahibu, dzul sahibu, yang memiliki al mulki, alam mulki. Al mulki ialah alamu syahadah, alam syahadah, alam asyahadah, alam yang dapat kita saksikan sekarang ni, dapat dirasakan. Wal malakuti, dan alam malakut. Malakut ni alamul ghaib, yang mana yang di alam al-ghaib, yang tertentu dengan roh, roh, alam roh atau alam arwah, ataupun alam malaikat, alam malakut atau alam para malaikat. Wal izzati, jadi adalah yang menguasai semua alam tu. Dan Allah, alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Ya, alam ni ada banyak. Dzul mulki wal malakuti wal izzati wal jabaruti wal izzati, dan izzah, yang Ta'ala yang memiliki kemuliaan, izzah, ataupun maksudnya al-mana'ah, yang boleh penegahan, yang menegah ataupun memiliki kemuliaan. Wal jabaruti, dan kebesaran, jabarut al-azamah, kebesaran. Wa lahu sultanu wal qahru, lahu bagi Allah Ta'ala ada as-sultan al-quwah, kekuatan. Bagi Allah Ta'ala ada al-quwah, as-sultan al-quwah, kekuatan, wal qahru, dan ni al-ghalabah, menang, mengatasi, menguasai, penguasaan. Wal khalqu wal amru, dan bagi Allah Ta'ala lagi al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Semua itu milik Allah Ta'ala, boleh dalam menciptakan, yang memerintah dan perintah. Wassamawatu matawiyatun biyaminihi, dan segala langit itu matawiyatun dilipatkan biyaminihi, dengan kudrahnya, biyaminihi bi kudratihi, dengan sifat kudrahnya Allah SWT. Maksudnya yamin tu maksud sifat kudrah kuasa Allah Ta'ala. Wal khalaiqu makhuruna fi qabdatihi. Wal khalaiqu, dan memulai segala makhluk itu makhuruna, dikerasi akan mereka itu, segala makhluk, fi qabdatihi, pada genggaman kudrahnya, genggaman kudrat Allah, semua di bawah penguasaan Allah SWT. Wa nahul munfaridu bil khalqi, wa nahu, dan bahawa Allah al-munfaridu, yang ketunggalan, bil khalqi, dengan penciptaan, wal ikhtira'i, dan juga rekaan.
ihtira' wal ikhtira'i wal mutawahhidu bi ijadi wal ibda'i. Wal mutawahhidu adalah yang tunggal, yang tunggal bil ijadi dengan mengadakan, wal ibda'i dan juga mengadakan juga, macam mencipta dan mencipta. Jadi beza juga sikit-sikit lah. Kalau kata ijad itu mengadakan mutlaqan, mengadakan sekadar al-ijad mutlaqan. Jadi al-khalqu tu berbeza khalqu dengan ibda'. Kalau khalqu tu panggil al-ijad mutlaqan, mengadakan secara mutlak. Kalau kata apa tadi, ibda' itu ikhtira' tu apa, al-ijad la ala misalin sabiqin. Ikhtira' mereka ni maknanya al-ijad mengadakan la ala misalin sabiqin, tidak atas contoh yang terdahulu. Mengadakan tidak di atas contoh yang terdahulu, itu ikhtira'. Mengadakan dengan tanpa ada contoh yang terdahulu, buat satu yang sebelum ni tak pernah ada, misal seperti itu. Kata wa khalqu wal ibda' bil khalqi wal bid'ah. Khalaqal khalqa wa amalahum. Khalaqal khalqa, menciptakanlah Allah SWT al khalqa akan makhluk, wa amalahum, dan segala amalan mereka itu, al khalqi itu Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum, Allah menciptakan, menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan amalan kamu, apa yang kamu lakukan, semua tu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaddara azaqahum wa qaddara arzaqahum, dan telah mentakdirkan, mengqadarkan akan rezeki-rezeki mereka itu al khalq, makhluk adalah yang mengqadarkan rezeki-rezeki, mentakdirkan rezeki-rezeki mereka itu, yang telah memberikan mereka apa yang telah ditakdirkan, diqadarkan, ditetapkan bagi mereka. Wa qadara, dan telah juga wa ajalahum, dan telah mentakdirkan akan segala ajal mereka itu al khalqi, segala ajal segala mereka itu makhluk, telah menetapkan ajal masing-masing. Ajal ni mana al-madad allati yantahuna ilaiha, mana tempohan, segala tempohan yang habislah makhluk padanya. Sampai tempohan tu habislah makhluk tu mati. Al-mudadu, al-mududu, segala tempohan yang habislah makhluk tu kepada ya. La yashidhu an qabdatihi maqdurun wa la ya'zubu an qudratihi tasarifu. La yashidhu an qabdatihi
maqdurun, tidak keluar, la yakhruju, tidak keluarlah an qabadatihi, daripada kekuasaannya Allah Ta'ala. Itu genggaman kekuasaannya Allah Ta'ala, tak keluar pada kekuasaan Allah Ta'ala. Maqdurun, oleh segala yang dikuasai, segala makhluk tu maksudnya. Semua yang dikuasai, segala makhluk tak dapat keluar pada kuasaan Allah Ta'ala. Wala ya'zubu an qudratihi tasarriful umuri, wala ya'zubu, dan tidak ghaib, la yaghibu, ya'zubu la yaghibu, tidak hilang, tidak ghaib, tidak hilang daripada qudratihi, pada kekuasaan Allah, tasarriful umuri, oleh perintahan segala urusan, pentadbiran segala urusan, semua itu berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Wala tuhsa maqduratuhu, dan tidak dapat dihinggakan, tak dapat dihinggakan, tak dapat dihitungkan. Maqduratuhu, segala yang dikuasainya Allah Ta'ala, segala yang dikuasainya Allah. Jadi apa yang Allah Ta'ala kuasakan, perkara yang dikuasai Allah Ta'ala itu atau semua tidak, campur banyak, tidak dapat dihinggakan segala makhluk ni. Sebab setiap yang sah barunya maka Allah Ta'ala tu menguasai atas mengadakan dan menyediakan dia. Ni masah hudusuhu wa tawah hama wa tuhima kaunuhu wa la yastahilla fil aqli wujuduhu, fallahu ta'ala qadirun ala ijadihi wa ihdasihi. Ini setiap perkara yang sah baharunya, dan adanya itu diwahamkan. Maksudnya itu bukan benda yang wajib pada akal, dan bukan benda yang mustahil pada akal. Wujud dia, maka Allah Ta'ala menguasai atas mengadakan dan atas mengadakannya. Jadi tak terhingga. Wala tantana wala tatanaha maklumatuhu, wala tatanaha, dan tidak berakhir, tidak habislah oleh maklumatuhu, oleh segala yang diketahuinya Allah Ta'ala, segala maklumat, segala yang kita ketahuinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala melengkapi semua, segala satu, yang tidak terhingga. Contoh benda yang tak terhingga pun Allah tahu. Mana tak terhingga ilmu Allah Ta'ala. Apa yang tidak terhingga contohnya? Nafas ahli syurga, yang selama-lamanya, berapa banyak tak terhingga, tapi Allah Ta'ala tahu. Maknanya Allah Ta'ala tahu berapa bilangannya. Jadi tak terhingga segala yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Fil ilmi, asal ar-rabi'u, asal yang keempat, al-asl ar-rabi'u bermula asal yang keempat, fil ilmi, pada mengatakan sifat ilmu. Wa annahu alimun bi jami'il ma'lumati, ini antara takrif ilmu sifatun wujudiyatun qadimatun bizatihi subhanahu ta'ala, biha inkashafa jami'ul wajibati wa jaizati
wal mustahilati. Inkishafan taman. Yang sifat yang wujudi, yang masa ada. Sebab ma'ani semua panggil sifat wujudi. Maksudnya kalau dibukakan hijab, kita dapat lihat ada sifat tersebut pada zat ta'ala. Lagi qadimatun dan qadim. Lagi yang qaimatun bizatihi, yang ada pada zat ta'ala dengan sifat itu, biha inkashafa jamil wajibati, terbuka ternyata bagi Allah Ta'ala segala perkara yang wajib, wal jaizati wal mustahilati, dan perkara yang harus dan segala perkara yang mustahil pada akal. Inkishafan tamat, akan sebagai terbuka yang sempurna. Jadi ilmu wa annahu alimun bi jami'in ma'lumati, dan bahawa Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan sekalian maklumat, perkara yang diketahui, yang maklum, yang boleh diketahui. Dan sama ada maujudan atau makduman, perkara yang maujud memang ada, atau benda yang makdum, benda yang tak ada pun tak boleh tahu. Dan sebab kan asyak segala perkara ni ada 4, ada kata 3 kan? Ada mana perkara yang maujud, lepas tu perkara yang panggil amrul iktibari, hal yang kedua amrul iktibari, dan makdum, perkara yang tak ada. Jadi semua tu diketahui, sama ada yang maujud ataupun makdum, muhalan ataupun mungkinan, perkara yang mustahil ke ataupun perkara yang mungkin, yang wajiban ke, semua Allah tahu dengan ilmunya. Muhitun, kata alimu bi ma'lumati muhitun bima yajri min tuhumil ardina. Lagi yang meliputi bahawa tanda muhitun lagi, atau alimun, lagi yang meliputi bima yajri, dengan barang yang berlaku, perkara yang berjalan, yang berlaku, mituhumil ardina, ya aradina, daripada segala sempadan bumi, ila ala samawati, sehinggalah segala batasan bumi atau dasar bumi, sampailah ila ala ala samawati, sehinggalah setinggi-tinggi langit paling tinggi semuanya, bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ada berfirman, ahata bi kulli syai'in ilma, surah Al-Talaq. Mana meliputi ilmu Allah, ahata Ta'ala meliputi bi kulli syai'in, dengan segala satu nisbah ilmu. Lagi wala ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi, wala ya'zubu, dan tidak hilang, tidak ghaib lah, an ilmihi, daripada ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, mithqalu dzarratin, oleh mithqal zarrah, fil ardi, pada muka bumi. Satu miskal ni, satu ni lah, setimbang zarah, satu setimbang miskal, setimbang atau seberat zarah. Zarah yang apa, benda paling yang kecil, halus. Semua tu bawa ilmu Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali zarati fil ardi, pada muka bumi, wala fis sama'i, dan tidak hilang ke pada miskal zarah, tidak pada sama, tidak pada langit. Maksudnya tak hilang pada ilmu Allah, seberat zarah pada muka bumi dan juga langit. Bal ya'lamu dhabibal namlati saudai, bal ya'lamu, bahkan mengetahui la Allah SWT, ia Ta'ala akan dhabiba, ni harakata, akan pergerakan, an-namlati saudai, akan pergerakan semut yang hitam, semut yang hitam, ala sokhrati sammai, ala sokhrati, di atas batu
yang licin. Fil lailati zulma'i pada malam yang gelap. Kayak benda yang kalau kita memang tak nampak dah, tak tahu apa, semua kan gelapnya, hitamnya, tu semua tak tahu. Wa idriku harakatan dzari fi jawil hawa'i. Wa yudriku, dan mendapatlah oleh ia Allah SWT akan harakatan dzari, akan pergerakan habuk. Zar ni habuk yang al-habak al-muntashiru fi da'i syamsi, yang bertebaran pada cahaya matahari. Kalau kita tengok cahaya matahari, boleh nampak habuk terbang kalau bawah sinaran cahaya matahari. Kalau tak ada cahaya tak nampak. Jadi pergerakan habuk tu adalah dapat tahu. Fi jawil hawa'i, pada udara, pada ruang udara lah. Pada jawab antara maksudnya cuaca, jawab kat panggil cuaca. Al-hawa tu pada ruang udara, hawa udara. Wa ya'lamu wa ya'lamu as-sirra wa akhfa, dia mengetahui Allah Ta'ala akan perkara yang sembunyi lagi, wa akhfa, lagi yang terlebih sembunyi. Sir yang rahsia, akhfa yang lebih sembunyi atau yang tersembunyi. Ini akhfa minas sirri, yang lebih sembunyi pada rahsia tu. Akhfa ni apa? Ma yatra'u wujuduhu fi dhamiri sahibihi. Ini ma yatra'u, barang yang kedatangan oleh wujudnya ma tu, barang tu fi dhamiri sahibihi, pada hati mempunyai pemiliknya. Rahsia hati tu. Kita ada bahas pula rahsia hati ni benda wujudi ke amri tibari. Biar dia kata benda wujudi. Jadi semua tu buah pengetahuan Allah SWT. Wayat seperti dalam surah Al-Mulk, apa ini sir selamat ayat ke-10 ke apa tu, sir ayat al-musir. Tengok dia yang tak mengetahui rahsia rahsia hati tu. Jadi kata wa yata wa yatali'u ala hawajisi dhamairi. Wa yatali'u, dan melihatlah oleh ia Allah SWT ala hawajisi dhamairi, telah melihat di atas hawajisi dhamairi, tentang lintasan dhama'i, segala hati. Waharakat, ni lintasan tu ada banyak jenis. Khawatir, hawajis, ada banyak peringkat-peringkatnya. Kita panggil lintasan lah semua. Waharakati khawatiri, waharakati, dan segala pergerakan khawatir, segala pergerakan lintasan hati tu, cuma tahu. Wa khafiyati sarairi, dan yang sembunyi daripada segala rahsia.
sir, yang sembunyi dalam sir hati kita tu, rahsia hati. Allah Ta'ala tahu. Di sir tu namanya sir. Kenapa? Sebab Ta'ala lah saja yang tahu. Mungkin Tuhan je kan? Dan Allah Ta'ala rahsia hati kita ni. Wa ya'lamu bi'ilmin qadimin azaliyin, dengan ilmu yang qadim lagi azali. Ilmu yang qadim lagi azali. Ada beza sebelum ni dia kata samalah, maksud qadim azali benda yang tiada awal bagi dia. Dia ada kata qadim khusus untuk mawjudun la awala lahu, azaliyun ma awala lahu. Azali lebih umum, sama ada benda wujud ataupun tidak. Jadi ilmu tu qadim sebab dia wujudi, lagi azali sebab azali termasuk wujudi dan bukan wujudi. Dia tak mengetahui ilmunya yang qadim tu. La ya'lamu lam yazal mausufan bihi fil azali. Lam yazal sentiasalah Allah SWT mausufan bihi, disifatkan atau bersifat dengan dia, dengan ilmu tu, fi azali. Ini pada azali lah, sejak azali kan telah bersifatlah dengan ilmu. Fi azali, pada azali, daripada segala azali, daripada azali lagi, tak ada permulaan. La bi ilmin mutajaddidin hasilin fi dhatihi bil hululi wal intiqali. Tidak dalam mengetahui dengan la bi ilmin, bi ilmin tu la tu ataf bi ilmin atau bi ilmin atas bi ilmin qadim. Jadi Allah mengetahui dengan ilmu qadim, bukan bi ilmin mutajaddidin, bukan dengan ilmu yang mutajaddid, yang baru membaharui. Baru maknanya baru datang, baru tahu apa yang berlaku, atau baru tahu hari bila benda tu berlaku baru tahu. Bukan gitu. Hasilin fi dhatihi, ilmu yang mutajaddidin hasil yang hasil fi dhatihi, yang hasillah pada zatnya Allah, bil hululi wal intiqali. Ini bukan begitu. Bil hululi dengan hulul, wal intiqal dia berpindah. Hulul dengan menempati ataupun bersuatu, menempati, dan intiqal dia berpindah. Bukan ilmu tu baru datang, baru tahu, ini berpindah kepada zat Allah Ta'ala. Itu seperti mana yang dijalani oleh Jahmiyah, golongan Jahmiyah, semua bukan ahli sunnah. Rafidah, Syiah Rafidah, kata ilmu tu baru dapat tahu. Itu salah. Al-aslu al-khamisu, asal yang kelima, fi iradati, pada sifat iradah Allah SWT. Di sifat iradah, wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahawasanya Allah SWT subhanahu muridun, yang menghendaki, lil kainati, bagi segala kainat. Telah yang maha menghendaki bagi segala yang ada ni. Kainat
Mudabbirun lil hadisati. Kebun segala ya makhluk ni lah. Sebab kudrah iradah dia takluk pada benda yang baru. Jadi makhluk ni mudabbirun lil hadisati, lagi yang mentadbirkan bagi segala yang hadisat, segala yang baru ni. Dengan sifat iradah Allah Ta'ala mentadbirkan segala makhluk ni, benda yang baru, perkara yang baru ni makhluk ni. Wala yajri fi mulki wal malakuti qalilun aw kathirun, sawirun aw kabirun, khairun aw syarrun, naf'un aw darun, imanun aw kufrun, ifanun aw nukrun, fawzun aw khusranun, ziyadatun aw nuqsatun, ta'atun aw isyanun, illa bi qada'ihi wa qadarihi. Wala yajri, dan tidak berlakulah fi fala tafriq, bila kata dalam mentadbirkan segala kainat ni, segala alam atau makhluk ni, maka tidak berlakulah fil mulki, tidak berlakulah pada alam mulki, alam syahadah, wal malaku, tidak alamul ghaib, alam ghaib ni, ataupun maksudnya al mulki, alam suflah, alam di bawah ni, wal malakut alamul ulia, alam atas kat langit. Qalilun aw kathirun, sedikit ataupun banyak, tidak berlakulah sedikit ataupun banyak. Sawirun aw kabirun, kecil ataupun besar. Khairun aw syarrun, baik, kebaikan ataupun kejahatan. Naf'un aw darun, manfaat ataupun kemudaratan. Imanu aw kufrun, iman ataupun kufur. Irfanun aw nukrun, irfanun aw nukrun, pengetahuan ataupun lawannya lah kejahilan, ketidaktahuan. Fauzun aw khusranun, kemenangan ataupun kekalahan, kerugian, kekalahan. Ziyadatun aw nuqsatun, tambahan ataupun kekurangan, pertambahan ataupun ziyadah, pertambahan, aw nuqsan ataupun pengurangan atau kekurangan. Ta'atun aw isyanun, ketaatan ataupun kemaksiatan. Itu semua tidak berlaku melainkan illa bi qada'ihi wa qadarihi, melainkan dengan qada'nya Allah Ta'ala dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan qada' dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud qada' apa? Qada' ni ilmuhu, maknanya dengan ilmunya, bi ilmihi, dengan ilmu Allah Ta'ala pada azali. Dan iradah, dan ilmuhu azalan bil asya'i alama hiya alaihi. Mana qada' ni ilmihi, pengetahuan Allah Ta'ala azali pada azali, bil asya'i, dengan segala sesuatu, alama hiya alaihi, atas barang yang ia atasnya, atas hakikat benda tu. Jadi pengetahuan Allah Ta'ala ataupun iradah atas apa yang atas kendaki pada azali. Benda qada' ni kena pada benda yang azali. Qadar baharu. Qadrihi maknanya ijadihi, mengadakan Allah Ta'ala. Ini ijadi iyahu alama yutabiqul ilma, mengadakan Allah Ta'ala akan iyahu alama yutabiqul ilma, atas muafakat ilmu. Dia banyak apa yang tak kendaki ataupun tak ketahui pada azali, itu namanya qada'. Qadar ni bila Allah Ta'ala mengadakan pada waktu sekarang ni. Qadar ni
Ini barulah ta'alluq sifat qudrah. Qada azali. Ataupun di sisi Asy'ariyah, kalau Maturidiyah kita balik qada qada. Wa hukmihi wa masyiatihi. Wa hukmihi wa masyiatihi, dan melainkan dengan hukmihi, dengan ketetapannya Allah Ta'ala, wa masyiatiha, dan wa masyiatihi, dan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa hukmihi fima syaa kana, fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fama syaa, maka apa yang barang yang mengendakilah oleh Allah Ta'ala, insya'ahu, mengingatkannya akan ma tu takdirkan maf'ul je. Kana nasi adalah ia ma tu, apa yang Allah kendaki pasti akan ada. Wa ma lam yasha', dan barang yang tidak Allah kendaki, lam yakun, sia tiada ada. Ya ma tu. Wala yakhruju, wala yakhruju an wa la yakhruju an masyiatihi di apa tu, wala yakhruju an masyiatihi duftatu. Kita apa tu? Ada tu. Baris ada. Apa? Duftatu. Ya. Tak kan nun ya. Macam nun je. Liftatu. Lafatu. Lafat. Ya. Wala kitahu wala sultatu akhwati. Laftatu wala sultatu. Sekejap, tinggal semak sikit.
Jadi yang kata wa annahu sematun muridun lil kainat. Apa maksud kainat? Kainat kullu maujudin siwa Allah. Kullu maujudin siwa Allah. Setiap benda yang wujud selain pada Allah Ta'ala. Jadi semua tu kainat ni benda yang baharulah, makhluk. Wala yakhruju an masyiatihi lufatatu nazirin wala fultatu khatirin. Wala yakhruju, dia tidak keluarlah an masyiatihi daripada kehendaknya Allah Ta'ala oleh lufatatu nazirin. Lufah ni wahidatul iltifat. Mana mufrad bagi iltifat, satu mana atau sekali. Iltifat berpaling. Mana sekali paling. Maksudnya taqlibul wajhi, memalingkan wajah. Di jihati min jihati, bagi satu pihak daripada pihak-pihak bisur'atin, dengan cepat, mempalingkan wajah dengan cepat. Jadi tidak keluar pada kehendak Allah luftatu atau palingan orang yang melihat. Semua tu bawah kehendak Allah, semua kan tengok kehendak Allah. Kita kelip mata pun kehendak Allah. Wala fultatu khatirin. Wala fultatu, yang tidak lagi keluar oleh fultatu. Fultatu ni apa maksudnya? Ma yaqa'u bi ghairi ikhtiyarin wala qasdin. Perkara yang berlaku dengan tanpa ikhtiar dan qasad. Perkara yang berlaku dengan tidak sengaja. Perkara yang berlaku dengan tidak sengaja. Khatirin, lintasan hati. Lintasan hati yang berlaku dengan tak sengaja. Kita terlintas dalam hati, itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Bal huwa mubdi'u al-mu'idu. Bal huwa, bahkan iaitulah Allah Ta'ala al-mubdi'u, yang memulakan. Ta'ala yang mulakan, al-mu'idu lagi yang mengembalikan. Ta'ala mulakan, tak nak kembalikan pun ialah Allah Ta'ala al-mubdi'u wal-mu'idu. Jadi al-mu'idu, al-fa'alu lima yuridu. Al-fa'alu lagi yang maha melakukan. Lima yuridu, dengan apa yang ia kendaki. Apa yang Allah kendaki adalah apa saja yang Allah nak, Allah buat. Itu nak menolakkan golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, mungkin mengatakan maksiat tu bukan kehendak Allah Ta'ala. Selain kita ahli sunnah, semua maksiat ke ketaatan semua berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Apa dalil kita ahli sunnah? Kita maksiat pun dengan kehendak Allah. Fa'alu lima yurid, Al-Quran. Fa'alu lima yurid. Dan juga menunjukkan apa yang Allah sebab je beza dengan kita ahli sunnah. Apa yang kita kehendaki dengan apa yang Allah perintahkan, itu semua dia tak sama. Allah perintah, kadang Allah perintahkan seorang tu untuk jadi beriman, tapi Allah kehendaki dia tak beriman.
Apa dia? Yang katanya wa al-fa'alu lima yurid. Wala la radda li amrihi. La radda li amrihi, tiada yang menolakkan, tiada yang boleh menolakkan li amrihi bagi perintahnya Allah Ta'ala, tempat urusannya Allah Ta'ala, apa yang kalau kendaki, tiada siapa yang dapat menolakkan. Wala la rada li hukmihi, kalian sama. La rada li hukmihi, la rada li hukmihi, tiada yang dapat menolak, tiada yang menolakkan bagi hukumnya, ketetapannya Allah SWT. Wala mu'aqiba li qada'ihi, wala mu'aqiba dan tiada yang al-mu'aqibah ni naqidah, tiada yang membatalkan bagi qadanya Allah SWT. Kita panggil bagi qadanya, pada bagi mu'aqibah ni maksudnya lah naqidah, la mu'aqibah adalah naqidah, tiada yang dapat membatalkan bagi qada, ketetapannya Allah SWT. La mahraba li 'abdin, la mahraba li 'abdin an ma'siyatihi illa bi taufiqihi wa rahmatihi. La mahraba, tiadalah tempat lari, tiadalah lari, tiada lari li 'abdin bagi hamba an ma'siyatihi bagi daripada maksiatnya, daripada mendahakainya hamba tu, mendahakai akan usuran Allah Ta'ala, illa bi taufiqihi, melainkan dengan taufiknya Allah Ta'ala, wa rahmati, dan rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi kita boleh jauh pada maksiat, daripada maksiat pun dengan taufik dan rahmat Allah Ta'ala. Wala quwwata lahu fi ala ta'atihi illa bi ma'unatihi wa iradatihi. Wala quwwata lahu, dan tiada kekuatan bagi al-abdi, bagi hamba, ala ta'atihi, di atas mentaatinya Allah Ta'ala, illa bi ma'unatihi, melainkan dengan bantuannya Allah Ta'ala, wa iradatihi, dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir bagi apa? La haula wala quwwata illa billah. Pada hadis ada juga mentafsirkan la haula quwwata illa billah, maknanya la haula an maksiatillah illa bi ismatillah, wala quwwata ala taatillah illa bi i'anatillah, illa bi i'anatillah. Jadi mana mentafsirkan la haula wala, maknanya tiada daya daripada berpaling pada maksiat, tiada kekuatan atas mengerjakan ketaatan, melainkan dengan ma'unatillah, dengan bantuan Allah Ta'ala. Wala quwwata lahu law ijtama'al insanu wal jinnu wa malaikatu wa syayatinu ala an yuharriku fil alami dzarratan aw yuskinu duna iradatihi wa masyiatihi da'ajazu an zalika. Law ijtama'an, dan jikalau jikalau berhimpunlah oleh manusia, wal jinnu, dan jin, wa malaikatu, dan malaikat, wa syayatin, dan syaitan, sehimpun ala an yuharriku fil alam, himpun atas bahawa menggerakkan mereka itu, menggerakkan mereka itu jin, malaikat, syaitan, manusia semua, fil alam, dalam alam ini, zaratan, akan satu zarah pun. Kalau semua berhimpun nak gerakkan satu zarah, satu benda yang sangat halus, semut ataupun kecil, ataupun zarah, kita panggil zarah tu, nak gerakkan zarah pun,
au yusakinuha, ataupun hendak ataupun mendiamkan akan zarah tu, duna iradatihi, dengan tanpa kehendaknya Allah Ta'ala, wa masyiatihi, sama kehendaknya Allah Ta'ala. Kalau mereka nak gerakkan atau nak diamkan satu zarah dengan tanpa kehendaknya Allah Ta'ala, la'an jazu an zalika, la'an jazu secara lemahlah oleh mereka itu, semua manusia, jin, malaikat, syaitan, an zalika, daripada demikian itu, an zalika, daripada demikian itu. Demikian itu apa? Menggerakkan atau mendiamkan tu, tahrik atau taskin, tahriki atau taskin ni, menggerakkan atau nak diamkan, tak boleh, semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa anna iradatahu qadimatun bizatihi, dan bahawasanya sifat iradah Allah Ta'ala itu qadimatun, ialah qadim, sedia, qaimatun bizatihi, lagi ada pada zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada pada mana zat tu bersifat dengan sifat tu. Dia kata qaimatun bizatihi, mana ittisafuhu, istisafuha bihi, mana bersifatnya zat dengan dia, bersifatnya zat tu dengan sifat iradah, qaimah bizatihi, fi jumlati sifatihi. Iradah itu qadim lagi qaim bizatihi, fi jumlati, qaim bizatnya, fi jumlati, pada perhimpunan, sifatihi, pada perhimpunan segala sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sekali dengan sifat-sifat lain seperti sifat ilmu, kudrah, sama, basar, kalam, semua sifat-sifat ma'ani yang lain qaimah bizatihi. Jumlati sifati, perhimpunan sifatnya ni seperti ilmi, seperti sifat ilmu, semua sifat ma'ani, wal qudrah, wal sama', wal sam'i, wal basari, wal kalam. Wa lam yazal kadzalika mausufan biha, lam yazal, sentiasalah ya Allah kadzalika, seperti demikian itu, sentiasalah Allah Ta'ala seperti demikian itu. Macam mana demikian itu? Ni mausufan biha, ni lam yazal mausufan biha. Sentiasa Allah seperti demikian itu, bersifat dengannya, bersifat dengannya dengan iradah itu, seperti demikian itu. Seperti yang itu tadi, qaimatun bizatihi, muridan fi azalihi, muridan yang telah sentiasalah, lam yazal masufan khabar kan, lam yazal lagi muridan, sentiasalah Allah Ta'ala muridan, menghendaki, fi azalihi, pada azalinya Allah Ta'ala, diwujudi asya'i, bagi wujud segala sesuatu, ataupun daki wujud tu fi awqatihi, pada waktunya asyak, berlaku sekarang kita duduk mengaji tu, Allah Ta'ala mendaki pada azali lagi. Allati qaddaraha, waktu-waktu yang telah mentakdirkan la ya Ta'ala akan awqat. Sekejap. Allati qaddaraha, yang telah mentakdirkan la oleh ia Allah SWT.
aqad lah, alati tu. Aqatiha alati qadara dalam mentakdirkan ya ta'ala akan alati aqad, sifat lagi aqatiha tu. Fawujidat fi awqatiha kama aradahu fi azalihi. Fawujidat semaka diadakan akan al-asya' akan segala sesuatu tu fi awqatiha pada segala waktunya, al-asya' segala sesuatu kama aradahu seperti mana mendakilah Allah Ta'ala ihu akan ma tu fi azalihi pada azali yang Ta'ala. Maka apa yang Ta'ala kendaki pada azali itulah yang ada berlaku. min ghairi taqaddumin wala ta'khurin, wal min ghairi taqaddumin, dengan tanpa terdahulu, wala ta'khurin, dan tanpa terkemudian. Tak ada terdahulu pada waktunya, yang an waqtihi, taqaddum an waqtihi, dan tidak kemudian anhu an waqtihi, tepat dengan apa waktu, dengan waktunya. Bal waqa'as ala wafqi, kita baca wifqi, bahawa kan ala wafqi ilmihi wa iradatihi, bahkan berlakulah al-asya' segala sesuatu tu ala wafqi ilmihi, di atas muafakat ilmu, ya, muafakat, mengikut muafakat ilmunya Allah Ta'ala, wa iradatihi, dan kehendaknya Allah Ta'ala. Min ghairi tabadulin wala taghayyurin, min ghairi tabadulin, dengan tanpa bertukar dan tanpa berubah. Dabbara umura la bi tartibi afkarin. Dabbara umura, mentadbirlah oleh Allah Ta'ala al-umura, akan segala pekerjaan, la bi tartibi afkarin, tidak dengan mengaturkan fikiran. Kita nak takbir kena atur fikir, fikir buat macam ni. Ada tanpa nak aturkan tartib afkar. Wala tarabusi zamanin. Yang tadi kata tadi min ghairi tabadulin wa taghayyurin tu, itu khilafan li Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah kata boleh berlaku perubahan. Apa yang berlaku ni boleh berlaku perubahan daripada apa yang Allah kendaki pada azali. Tu fahaman ahli keluar pada sunnah ni memang itulah lampau pelik-pelik. Jadi dabbara umura, dia mentadbirkan agar segala urusan dengan tanpa tanpa aturkan fikiran. Sebab kalau tadbir pada manusia ni tafakkur fi awaqibi umur, berfikir pada akibat segala pekerjaan. Itu tadbir pada manusia memang tafakkur. Tafakkur fi awaqibil umuri. Tapi Allah Ta'ala tidak sifat begitu. Allah Ta'ala mentadbirkan bukan macam kita mentadbir, dengan berfikir, susun atau fikiran. Wa tarabusi, dan dengan tanpa atau tartibi, tidak dengan tarabusi zaman ni, dengan tidak tanpa menunggu masa, menanti zaman masa. Apa yang Ta'ala nak terus berlaku, kun fayakun. Falizalika,
Falidzalika lam yashghalhu sya'nun an sya'nin. Falidzalika, maka kerana demikian itu. Falidzalika, maka kerana demikian itu, li ajli zalika, kerana demikian itu. Tapi itu tadbi umur tadi. Tadbi umur la bitartibi afkarin wala tarabusi zaman itu. Jadi kata dia dabbara umuri la bitartibi afkarin wala tarabusi zaman itu. La yashghalhu sya'nun an sya'nin, tidak membimbangkan, tidak menyibukkan akan Allah Taala sya'nun an sya'nin, oleh satu urusan an sya'nin pada urusan yang lain, an sya'nin akhar, pada urusan yang lain. Kalau kita buat satu kerja, tak boleh nak ganggu dah, tak boleh nak fikir benda lain, tak boleh buat kerja lain. Tapi yang Ta'ala bukan yang buat tu dengan fikir, jadi atau buat ada tertib fikiran atau fikiran itu tidak mengganggu satu waktu apa banyak, tak terhingga pekerjaan Allah Ta'ala. Satu saat ni je, macam-macam Ta'ala buat kan. Kita mengaji, setiap orang tu lain-lain, setiap keadaan tempat. Ya'lam anna hadzal maqama manzilatul aqdami. Ada sebab betul. Ya'lam ilahi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa fa'alna ma ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qadami lillahi wa sallallahu alaihi wa sallam.